Dulu saya pun rasa tak mampu nak simpan emas sampai saya faham konsep 1 gram 1 bulan. Simpan 1 gram 1 bulan sebenarnya dapat ubah kehidupan kita dengan sangat banyak. Nampak kecil je 1 gram, tapi bila kita dah simpan sehingga 12 bulan, kita akan ada sebenarnya lebih daripada 12 gram. Baik, macam mana tiba-tiba boleh jadi lebih daripada 12 gram? Bila kita dah mula menyimpan emas, habit menabung dah tertanam dalam diri kita. Jadi, mindset penyimpan emas ni, mereka fikir macam mana nak tambahkan lagi gram emas mereka. Dan tanpa mereka sedar, sebenarnya simpanan emas mereka semakin bertambah. Jadi, kalau anda hari ni boleh menyimpan RM500 setiap bulan dalam akaun bank, sebenarnya anda dah mampu simpan emas. Simpan duit di bank, nilainya makin turun. Simpan emas di public gold, nilainya makin menaik. Walaupun platform lain bagi dividen, tapi ianya bergantung kepada ekonomi. Sedangkan emas ini tak perlu janji dividen pun, sebab nilainya sendiri akan terus meningkat. Public gold bagi kemudahan, keselamatan dan hak milik sebenar pada setiap gram anda. Bagi tuan-puan yang nak Adam bantu untuk alihkan simpanan ke dalam bentuk emas di public gold, boleh terus rujuk pin video di profil ataupun boleh isi beg biru sekarang.